kopi ori. Ni lah I kopi ori lah sayang. Elok I bagi tahu, I jujur. Takkan I nak menipu. I tak boleh beranak. I memang potong I memang kosong. I potong tapi I tak menjual produk. I tak cakap, gunalah potong palsu. Tak ada. Kau pergilah cari aku kat mana-mana. Aku tak pernah pun aku jual benda-benda potong ni. Korang lagi lah. Dah potong, mata dah kebit-kebit, dah juling mata, pergi jual-jual produk kurus lah, produk teh lah, minum ni lah, petang, malam, siang, malam. Menipu je hidup. Sajat potong untuk Sajat punya diri Sajat. Sajat tak mengganggu orang. Sajat tak paksa pun orang beli ke, belilah ni, tak ada. So, beza I potong dan you potong, you akan masuk neraka dahulu sebab you membawakan orang untuk beli produk you dan produk itu meracunkan jiwa raga you dan you akan mati cepat. Dan you membuatkan orang ramai mati. Macam I tak bawa orang mati. Orang mati melihat kecantikan I saja. Macam you bawa semua orang mati. I tak. I tak campur. I potong I dosa I dengan ni. You dosa dengan Tuhan, dosa dengan manusia, semua benda you dosa. Tu lagilah. You menipu semua benda, you menipu. I menipu I je.